Assalamualaikum guys, welcome back to Adik Channel. Guys, hari ni aku nak unboxing sebuah bus. Selalu lori kan. Kali ni kita unboxing bus and fair. Yang ini orang panggil treasure hunt. Sebab dia ada logo api kat sini. Kau boleh nampak logo api bulat tu kan. Ataupun kat dalam kad ni pun ada logo api. So kereta ni aku silap aku hunting dengan yoke. Masa tu dekat mana lah? Aku dah lupa dah sebab dah lama sangat. Tapi ada video lama aku. Korang boleh tengok video-video lama aku. Alright. So kereta pula dah bus. Bus ni dia ada basikal tau kat depan. Ada basikal guys. Okay. So jom kita buka sama-sama. Alright. Okay guys, ni dia bus and fair. So bus ni dia ada basikal kat depan. Okay, dia juga treasure hunt. Nampak ni ada logo api kat sini. Okay, ni bahagian belakang dia guys. Bahagian belakang dia HW Fast Transit. Dia punya tema. Okay, tema dia ni. Boleh nampak. Alright, jom kita unboxing guys. Dah berdebu dah. Lama sangat. Bismillah. Alright. So ini dia pandangan tepi bus Hot Wheels World Tour. Wow, ni apa ni? Bateri bus ke apa? So dia punya macam ni je. Tingkap apa tak nampak. Ada logo treasure hunt kat sini. Tayar dia separuh masuk ke dalam. Okay, ni bahagian depan dia ada ditulis HW-CTR. Ni lah basikal dia guys. Basikal. Ada basikal kat pula kat depan. Aduhai. So, bahagian dalam dia korang boleh nampak. Okay, dalam dia. Belakang. Tepi belah sini lain pula ni. Lain, corak dia lain. Okay, nampak ni. Ni macam disc DJ tu kan. Lepas tu ada button-button tu. Lepas tu ada equalizer benda ni. Lepas tu ni bahagian atas dia guys. Okay, ni bahagian atas dia. Ada aircon 4. Kipas aircon. Alamak. Kipas aircon. Lepas tu ni tak tahu berbenda ni. Okay, ni bahagian belakang dia ada enjin. Wow, nampak enjin dia guys. Okay, so kita tengok bus ni casting tahun 2020 guys. Nampak 2020. Okay, so jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Okay, manakah dia besar, kita letak dia sorang-sorang kat sini. Alright, ngam-ngam guys. Okay guys, video kita sampai sini je. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.